Okey, Assalamualaikum semua kan. Apa saja buat video sebab apa? Sebab sekarang ni buka-buka Facebook, ramai sangat dah orang yang aktif FB Pro apa semua macam-macam lah konten. Lepas tu ada isu-isu perbalahan. Untuk dekat kita untuk kita aktif dekat media sosial ni, untuk kita naikkan kita punya engagement ada 3 cara. Setahu ada 3 cara. Satu, kita turn up page. Turn up page ni maknanya kita biar je. Kita buat konten, kita biar sampai tahap cukup syarat dia monetize. Okey, yang kedua berbayar. Kita lantik satu ni kita bayar untuk kita boost. Minta maaf lah kalau habis silap cakap, Allahuakbar, habis tahu pandai. Kita lantik orang untuk boost kita punya page kita, channel kita ni, untuk bagi ramai, untuk dapat engagement. Dan yang ketiga, sekarang ni depa guna yang ketiga. Yang ketiga ni depa timbulkan isu-isu kecaman. Isu-isu kecaman, pergaduhan, perbalahan yang tu, kritik tu, lepas tu luahan perasaan yang bagi peluang untuk orang kecam. Bagi peluang untuk orang kecam. Salah satunya macam satu video Abel kan. Satu video Abel tak minta pun orang kecam sebab memang dah haiwan tu haiwan ganah. So memang Abel guna platform Abel ni untuk Abel post video Abel dan apa-apa aktiviti yang Abel buat. So orang kecam. So bila kencang tu, bila orang kecam, orang hina, orang maki semua, engagement kita naik. Okey, so orang kenal. Okey, itu salah satu. Sebab sekarang ni tu Abel sebab Abel dengan binatang. So sekarang ni orang saja cari video yang ataupun caption yang untuk orang kecam. Lepas tu jadilah pergaduhan lah apa semua tu ni. Okey, tu situ. Okey, so kita masuk dekat FB Pro. FB Pro. Okey, so sekarang ni siapa-siapa yang aktif akaun personal ke FB Pro, so akan jadi satu masalah. Sebab hampa tak ada idea untuk buat video. Daripada situ hampa mula copy video orang. Betul. Lepas tu mulalah hampa stick video orang. Lepas tu hampa ambil story yang hangat-hangat yang bergaduh-bergaduh. Hampa minta untuk dikecam. Okey, so satu. Okey, yang kedua. Okey, dan yang ketiga sekarang ni, apa copyright pula video orang. Masuk dengan lagu tu kedua macam-macam lah. Okey, so jadi masalah kat sini. Apa guna akaun personal tau. Akaun personal apa tukar ke pro. Bila tukar ke pro, bila hampa buat isu-isu macam tu, netizen tau, depa akan siasat tau. Macam Abel, salah satu Abel ada satu gambar. Gambar anak Abel pegang ular. Tapi gambar tu Abel post dekat personal. Orang kecam Abel tak kisah. Orang hina, orang maki Abel, orang doakan Abel mati. Macam-macam doa macam-macam lah mereka kata kan. Doa pelik-pelik lah kat Abel. So tak ada masalah. Tapi netizen boleh cari ke akaun personal Abel tu, depa post gambar Abel, gambar anak Abel pegang ular tu. So Abel kena bawah pelindungan kanak-kanak. Biasalah NGO kan. Tu tak ada masalah, Abel bagi statement, so tak ada masalah. Okey, so pada hampa Abel nak pesan, kalau hampa boleh tempuh, hampa boleh hadap macam apa yang Abel boleh hadap ni, so carry on, tak ada masalah, hampa teruskan. Tapi apa kena ingat? Sebab netizen ni akan cari, sebab hampa guna akaun personal tu, baik tak akan jadi private dah. Sebab dia akan jadi akaun public. Faham tak? Sebab hampa mengharapkan sedikit amount, sedikit bayaran daripada Facebook, betul? Okey, so benda tu jadi public. Tapi apa yang kena ingat, geng-geng ni, netizen ni, dia pakai serbu tau. Dia tak kira apa bubuh pintu ke, apa bubuh pagar ke, bubuh palang ke, dia pakai terjah juga masuk. Okey, so sikit banyak yang tu lah nak pesan kat hampa. Ataupun kalau hampa nak pergi aktif dekat Facebook ni, hampa buka lah satu akaun baru dengan email baru, hampa buka lah apa aktif balik. Apa punya kalau macam page ni susah sikit, apa guna akaun profile biasa personal, lepas tu apa aktif ke FB Pro. Sekejap tak ada masalah. Sebab sekarang ni fenomena Facebook sekarang ni, mungkin dia nak fight dengan TikTok, Allahuakbar. Okay, saya nak tarik balik follower daripada TikTok ataupun semua main dekat ni. Semua lain macam-macam dah, boleh berjual barang lah apa semua, tak ada masalah dah. Cuma syarat dia tinggi sebab dia memang bawah AI, bawah robot, semua yang control. So selak sikit memang kena. So daripada hampa kena jaga daripada segi tulisan, cakapan, ataupun video-video yang ada copyright, ataupun video-video yang ada watermark. So hampa kena hati-hati sebab hampa guna akaun personal tu. Sebab hampa convert je ke FB Pro kan. Tu pendapatan. Apa lagi Itu lah, minta maaf lah kalau hampa tak faham, boleh ulang-ulang tengok video Abel. So kalau hampa boleh hadap kecaman, so hampa boleh teruskan untuk jadi content creator. Macam Abel bukan content creator. Abel just guna platform ni untuk kongsi hobi Abel. Dan Abel dapat sikit sumber pendapatan, tapi akaun Abel semua dah kena bank dah. Abel dah tak dapat apa dah. Tak ada apa, just sekadar Abel sebar video saja. Seronok lah. Sebab memang orang kenal Abel pun dekat platform ni. So Abel seronok sebarkan video. Sebab sekarang ni Abel tengok pukul pagi je semua duk bergaduh. Ada yang cikgu berbayar, ada yang lantik dia jadi cikgu untuk ajar. Sebenarnya senang sebenarnya.
apa Google dekat setting tu, apa tukar je kan. Personal ke dashboard pro. So hasil dia pun lumayan. Kalau siapa-siapa suka menulis pun memang sesuai untuk FB Pro ni. Sebab apa boleh berkarya, apa boleh menulis, apa boleh cerita menu masakan ke apa ke, macam-macam suri-suri rumah ke. Semua tag, semua berbayar. Untuk syarat-syarat selebihnya, lebih kurang apa yang saya tahu, untuk reel kalau pakai FB Pro ke FB personal ke Pro, 6,000 pun dah dapat boleh jana pendapatan dengan reel short video yang 90 saat ke bawah tu. Lepas tu penulisan, gambar, lepas tu video panjang, ataupun apa suka buat live, apa boleh dapat gift bentuk star. So banyak dah pendapatan yang apa boleh buat. So cuma nak pesan tu itulah. Hati-hati kalau mana yang pakai akaun personal, apa private kan dulu. Kalau boleh private kan dulu. Kok gambar kok boleh private ke apa, Allah Akbar, saya tak tahu, tak pasti yang tu. Okay, so satu ni. Minta maaf lah kalau abang ada silap cakap. Sebab ada pun orang yang mention kat abang ada tulis kat itu, Allah abang akaun abang masalah. Abang kena belajar lagi. Abang kena ni, abang terima teguran. Tapi abang dah lama dah akaun abang, berkira dalam 10 tahun. Abang dapat pendapatan pun dah agak lama dah. Daripada sekarang ni abang konsisten dekat YouTube. So kat YouTube abang pun nama sama, Mohican Exotic. Okay, so sekarang ni YouTube pun best. YouTube pun ada kotak kuning dah sekarang ni. So kita boleh berniaga barang dah dekat setiap video kita boleh post untuk kita masuk barang, sebab dia link dengan Shopee. Dengan TikTok pun abang dengar rasa macam ada. Tapi Allah Alam abang tak try lagi. Okay, so gang, jom kita sama-sama cari pendapatan dekat alam maya. Cuma elakkan daripada curi video orang. Cuma elakkan daripada timbulkan satu isu-isu fitnah. So baiklah, sebab kita orang Islam, salah satu lagi pesanan abang, bila kita timbulkan satu-satu isu fitnah, pendapatan kita tu mungkin tak apa jelas. So hati-hati. Okay kan? So yang mana ada perkara-perkara peribadi dekat akaun personal tu pun hati-hati jugalah. Sebab kita punya netizen ni dia boleh siasat sampai ke lubang tu, lubang jambang dia boleh masuk. Okay kan? Itu saja video abang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.